saya nutritionist Alia. Korang pernah tak haid tak menentu, jerawat tak habis-habis, bulu halus makin banyak, perut pun makin susah nak kempis walaupun dah jaga makan? Jangan terus fikir, alah, hormon tak stabil je kot. Kadang-kadang ia lebih daripada tu tau. Mungkin sebenarnya korang ada PCOS ataupun Polycystic Ovary Syndrome. 1 daripada 10 wanita ada PCOS tau. Tapi yang sedihnya, ramai yang langsung tak sedar. PCOS ni bukan hal remeh. Dia boleh kacau kesuburan, berat badan, malah kesihatan mental kita pun dia boleh kacau. PCOS ni gangguan hormon yang biasa berlaku dalam kalangan wanita muda. Daripada masa remaja sampailah umur subur. Ada 3 benda utama doktor akan tengok. First, haid tak teratur ataupun jarang datang. Yang kedua, hormon lelaki berlebihan. Contohnya jerawat teruk, bulu banyak tumbuh ataupun rambut makin nipis. Yang ketiga, ovary ada banyak folikel kecil. Ni biasanya nampak masa buat ultrasound lah. PCOS ni bukan penyakit berjangkit tau, tapi dia boleh diwarisi dalam keluarga. And walaupun tak ada ubat sembuh, dia boleh dikawal. Dengan cara yang betul, hidup tetap boleh sihat and teratur. Antara tanda-tanda yang biasa adalah haid lambat, tak tetap atau tak datang langsung. Susah nak mengandung walaupun dah cuba lebih setahun. Ataupun kalau korang ada bulu yang tumbuh dekat dagu ke, atas bibir ke, dada ke, macam lelaki lah. And jerawat yang tak pernah nak hilang, rambut pun selalu gugur. Perut makin buncit walaupun makan dah jaga. And last kali, kulit jadi gelap and tebal, terutamanya dekat leher dengan ketiak. Ramai perempuan yang anggap benda ni biasa je. Sebenarnya tak tahu bila badan kita dah bagi signal, so please jangan abaikan. Kalau kita biar je PCOS ni tanpa rawatan, ia akan bawa kepada masalah kesuburan, kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, risiko kanser rahim juga tau. And boleh dapat risiko depression. Anxiety pun boleh meningkat. Sebab PCOS ni bukan isu hormon tak seimbang je. Dia berkait dengan keseluruhan kesihatan badan dan emosi. Macam mana doktor diagnose? Biasanya doktor akan tanya sejarah haid, kesuburan dan keluarga. Yang kedua, dia akan buat ujian darah untuk tengok hormon, insulin dengan paras gula. And last kali, doktor biasanya akan scan ultrasound dah untuk tengok ovary. Kalau korang ada 2 daripada 3 ciri utama tadi, dah cukup dah untuk diagnose awal. Memang betul PCOS ni tak boleh nak sembuh sepenuhnya. Tapi kita boleh kawal. First step dia, gaya hidup sihat. Kena selalu bersenam. Tak perlu pun nak hardcore. Brisk walk 30 minit sehari pun dah cukup. Yang kedua, kena kurangkan gula, makanan proses. Kena lebihkan sayur, bijirin penuh dan protein yang sihat. Berat kita turun 5% pun dah boleh bantu dah kitaran haid kita stabil balik. Kalau perlu, doktor akan bagi ubat. Kalau pil perancang untuk regulate haid and hormon. Ataupun spironolactone untuk kurangkan hormon lelaki and metformin untuk bantu kawal insulin. Terutamanya kalau korang ada insulin resistant lah. And kalau korang tengah usaha untuk ada anak, boleh cuba ubat kesuburan macam clomiphene ataupun letrozole. Ataupun boleh cuba IVF, IUI pun antara pilihan lah. Jangan lupa juga kesihatan mental kita. Ramai wanita PCOS alami kemurungan, stres sebab sokongan emosi ni pun penting. Rawatan tradisional macam TCM atau jamu boleh cuba tapi mesti kena pantau dengan doktor. Last but not least, saya bagi daily tips lah for those yang ada PCOS ni. First, maybe korang boleh catat kitaran haid korang and perubahan badan. Yang kedua, cek hormon and buat ultrasound setahun sekali. Yang ketiga, boleh amalkan pemakanan anti-inflammation. Yang ketiga, tidur kena cukup. Urus stres dengan baik. And last sekali, suplemen. Suplemen ni kita boleh ambil tapi kena tahulah mana yang betul-betul bantu. Antara suplemen yang ada evidence, contohnya inositol untuk bantu ovulasi and kawal gula darah. Ataupun boleh pilih untuk ambil vitamin D sebab ramai wanita PCOS ni kurang vitamin D. Omega 3 pun bagus untuk bantu kurangkan keradangan. Dan last sekali, chromium boleh bantu stabilkan insulin untuk wanita PCOS. Tapi ingat tahu, bukan suplemen sesuai untuk semua orang. Make sure pilih brand yang dipercayai and rujuk dulu dengan doktor.
All in all, PCOS ni bukan penyakit yang pelik, tapi kita cuma perlu buka mata and start ambil tindakan daripada sekarang. Korang kena ingat yang korang boleh kawal PCOS, bukan PCOS yang kawal korang. Sama ada nak kulit jadi lagi sihat, hormon lebih stabil ataupun nak zodiak sendiri. Semuanya boleh start daripada perubahan yang kecil hari ni. Kalau korang rasa ada tanda-tanda yang saya cakap tadi, jangan tunggu-tunggu dah. Terus jumpa doktor and make sure kenal pasti apa yang badan kita nak bagi tahu. Jaga hormon so that masa depan kita pun terjaga. Episod seterusnya kita akan cakap pasal satu silent killer yang ramai orang pandang ringan, which is kolesterol. Bunyi macam biasa tapi hakikatnya dialah punca senyap-senyap serangan jantung, stroke, saluran darah tersumbat and semuanya boleh jadi tanpa sebarang amaran. Stay tune tau sebab nanti saya akan share cara yang boleh bantu korang turunkan kolesterol tanpa stres and bukan mitos. Jangan lupa like, comment and subscribe tau. Jumpa minggu depan. Bye!